Okey, ni BMW dah masalah. Seat pack yang ni lekat. Tak boleh tarik. Biasanya kalau kita nak tarik seat pack, kita kena tegakkan dia very straight macam tu. Tapi dia tetap tak boleh tarik. Tengok saya tarik. Walaupun dia tegak gitu, tak boleh tarik. Dia tegak. Sebabnya benda hitam tu dia lock kat situ. Jadi tak boleh. Jadi bila kita tahan, payah sebelah tangan memang payah. Jadi bila kita tarik warna hitam ni, saya tarik warna hitam ni, boleh tarik. Boleh tarik. Kalau tak pandai. Okey, ni test saya dah pasang lah. Tengok, saya tarik. Walaupun dia duduk macam ni, saya tetap boleh tarik. Kalau sebelum ni, dia kena tegak gitu, baru boleh tarik. Jadi tidak kira keadaan macam mana sekalipun, saya tetap boleh tarik. Ni tengok saya tarik laju, dia akan sekat. Okey, dia dah sekat. Tarik laju, ni function safety ni. Ni function safety. Bila tarik slow baru boleh. Kalau tarik laju, dia sekat. Tarik slow, okey, boleh. Dah boleh gerak. Beres. Mantap. Okey, ini lagi sekali saya demonstrasi. Okey, bila kita tarik slow boleh. Tarik slow boleh. Tarik laju. Okey, dia sekat. Jadi dia function lah. Tarik slow. Tarik laju. Okey. Tarik slow. Boleh. Okey, korang nampak tak plastik hitam tu, shaft hitam tu, dia sengit. Jadi dia menyekat gear plastik atas. Jadi kalau saya tarik bahagian hitam tu, okey, kalau saya tarik bahagian hitam tu, okey, saya tarik. Tu, boleh tarik. Tu. Boleh tarik. Okey.